Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua terima kasih pengurusi majlis MC. Okey. Boleh saya tahu nama? L. Okay. Dr. L. Okay. Kemudian terima kasih kepada Kak Is lah, okay, atas jemputan sebagai penceramah. Oh, ni dah tahu apa lah saya. Okay, cuma selamat datang. Okay, cuma yang masa mula-mula dulu yang level rendah sikit. Cuma yang bila yang tahun lepas dia bagi saya yang pemantapan pengajaran ni, dia tricky. Dia tricky sebab dia bukan OBE semata, tapi dia suruh kaitkan OBE dengan standard program. Okay, sebab biasa kalau kita dengar OBE lah, konsep OBE ke kan, konsep OBE. Tapi sebenarnya dalam standard program tu dia ada OBE dia dekat dalam tu. Okay, kalau kita tengok betul-betul lah. Okay, jadi tapi itu sebahagian sahaja. Yang selain daripada itu, dia berkenaan dengan program standard, berkenaan dengan garis panduan dan lain-lain lah. Okay, yang daripada yang dikeluarkan oleh JPT, MQA, badan profesional dan lain-lain yang berkenaan. Okay, topik saya hari ini memang berat berbanding dengan topik Prof Harap. Prof Harap memang topik dia leadership, memang gelak-gelak biasa standard lah kan. Dia pun macam tu kan. Aku kenal dia macam tu lah. Sorry Harap, itu main. Tak ada kan. Okay, saya punya dia akan related dengan kriteria kenaikan pangkat yang baru. Okay, sebab dalam kriteria kenaikan pangkat yang baru tu dia ada berkaitan dengan pembangunan program apa semua kan, kurikulum. So somehow you have to know this knowledge lah. Okay, ada yang pernah jadi panel, mungkin biasalah. Siapa yang biasa buat dengan SAR dokumen, siapa ketua jabatan, siapa ketua program, mungkin biasa. Tapi bagi yang tak pernah terlibat, bukanlah hari ini kita akan belajar semua, tapi kita akan touch. Okay, sentuh-sentuh sikit-sikit lah. Okay, cuma most of the contents adalah daripada program yang engineering teknologi, diploma, mungkin BTEC lah. Okay, dari program yang lain-lain macam ada daripada FTMK sini. Yang mungkin FTMK adalah sentuh sikit. Yang daripada ability ada? Ability tak ada? Okay, tak ada. Ini TKM. Situ FTKM sebut. Sini FTMK. Pusat bahasa. Oh, pusat bahasa terlupa. Minta maaf. Okay. FTKE, FTKM, FTKEK. Okay. Alright. Pemantapan pengajaran dan pembelajaran. Okay, yang pertama, pematuhan kepada dokumen jaminan kualiti. Reka bentuk dan pembangunan kurikulum berasaskan OBE dan penilaian pencapaian dan CQI. Yang nombor 3 ni dia sikit-sikit lah. Okey. Apa yang saya akan sampaikan adalah berdasarkan pengalaman. Okey, pengalaman saya. Bila kita buat SAR dokumen, bila kita jadi EE, bila kita jadi panel, bila saya duduk di PPSKR lah. Mostly adalah sebelum saya duduk dekat PPSKR dan bila jadi dekat PPSKR, bila kat PPSKR lagi banyak standard kita baca. Okay, cuma bila saya buat slide ni, dia dah update, kena standard baru. E-Tech dah 2024, EAC 2024. Penat otak saya nak buka balik, go through satu-satu. Apa yang lain kan. So, roughly je lah. Alright. Ini adalah ranking Quality Assurance Documents.
Ni hierarki, daripada bawah sekali tu adalah guidelines for good practices. Boleh follow dan boleh juga tak follow, tapi somehow ada yang dah wajib kita follow salah satu. Contoh, ada guideline ni, good practices ni, dia dah masuk dalam standard untuk TVET. So bila dia dah masuk standard untuk TVET, jadi kita kena pilih salah satu untuk kita follow. Okay, so sepatutnya dia good practices je, tapi dia dah jadi macam ada yang macam mana pun kena pilih juga salah satu, wajib. Alright. Kemudian kita ada program standard. Ini datang daripada MQA, ini datang daripada professional bodies. Right. Next adalah standard yang bukan berkaitan dengan program spesifik. Dia standard ada mungkin executive diploma, foundation, okay, graduate certificate, master, dan paling latest adalah masters and doctoral degree. Itu standard yang paling baru lah, 2021 tak silap saya. Okay. Kemudian kita ada code of practice. Yang ini COPA, biasa dengar. Lepas tu COP-TIPA. COP-TIPA, bukan TIPA tertipu. Okay. Kemudian kita ada COPA ODL. Okay. COPA ODL ni Open Distance Learning. Dan ada COPIA. Bukan POPIA, bukan COPIA. COPIA. COPIA ni apa? Okay. Ini COPA yang standard, yang program biasa, engineering apa semua lah. Semua akan follow COPA. COP-TIPA fokus TVET, COPA ODL fokus untuk ODL. COPIA ni dia untuk universiti yang dia self-accredited. Contoh UPM, UM, UKM, tapi fokus untuk program-program postgrad. Senat dia sahaja yang boleh mengakredit, senat dia boleh mengakreditkan program dia. Jadi dia punya audit dia adalah the whole university, bukan program base. Okay, itu COPIA. Dan yang atas sekali itu adalah MQF lah, framework. Okay. Boleh straightforward. KJ boleh lah, KP, KJ. Okay, ini yang lama. Yang baru second edition juga, tapi 2024. Saya pun baru tahu pagi tadi. Saya tak perasan. Sebab bila kita search tu, kita nampak second edition. Saya tak dapat info yang dia dah ni kan. So, pagi tadi saya ada meeting, dan dalam meeting itu pula, bila saya Google, ada 2024 yang baru, tapi still second edition. So, apa ada kat dalam ni? Ini adalah yang paling atas, MQF. Dia adalah satu framework yang approved nationally dan dia benchmark against international best practices. Dekat dalam ni, dia ada mention, okay, sectors untuk qualification. Ada academic dan ada TVET sector. Okay, academic dan TVET sector. Dan dia ada levels and qualification. Siapa tahu diploma kalau dalam MQF level berapa? Level 4. Okay. Kalau degree? Level berapa? 6. Habis 5? Okay. So, 4, 5, 6, kita ada sampai berapa? 8 PhD. So, semua tu dekat dalam ni. Okay. Apa yang kena ada dalam program tu, dia punya kriteria ada, kita expect student macam mana, semua ada dekat dalam ni. So, itu adalah MQF. Dia ada mention pasal credit system, dia ada mention pasal domain cluster. Kita mungkin tak pakai sangat domain cluster yang ni. Biasa kalau dalam sistem OBE tu kita main tik-tik je lah, beragak je lah kan. Kita banyak pakai yang kita punya badan profesional. Tapi untuk FPTT, mesti kena pakai. Untuk FDMK, kalau dia tak follow MBON, dia mesti kena pakai. Okay. Right. So ini adalah dia punya sistem lah. So dia ada mention berapa kredit wajib, mesti kena meet. Dia ada mention sektor, dan sekarang ni, okay, akademik memang sampai 8.
Tapi TVET center sampai 6. Jadi Koptipa, dalam Koptipa tu hanya sampai 6 sahaja. Dan kita diminta, sebenarnya to be specific, ada 2 fakulti lah yang diminta. Asal-asal dia minta dulu FTKE dengan FTKMP. FTK buat. Sampai dah merging, sekarang ni dia dah jadi tanggungjawab fakulti yang lain. Ada 2 program yang TVET kita diminta buat. Satu Master TVET, satu PhD. So, telah diminta 2 fakulti bertanggungjawab untuk PhD ataupun doktorate. Kita panggil Doktor Teknologi. FTKE telah diminta. Aduh. Tu pagi tadi saya meeting ni, apa beza DEng dengan DTech? DEng kita buat dekat industri. Habis Doktor Teknologi apa beza dia? Oh, tu yang struggle lah fikir. Okay. Minta, standard tak ada lagi. Lepas tu bila bincang dengan MKM, dia kata, oh, MKM memang alu-alukan untuk kita propose. Lepas tu, kalau kita propose, kalau MKM tak setuju, penat dia habis. Letih. Tapi, top management, so buat. Kita buat. Okay. Kenaikan pangkat baru keluar, kita buat. Okay. Okay, so master pun sama. Master dia bagi dekat FTK. Okay, manufacturing. Alright, so ini dia lah. Cluster dia ada 5 cluster. Okay, dan setiap cluster dia macam-macam lah. Ini macam ada. Okay, knowledge, cognitive, cluster 3, 4, 5 lah. Right, itu ada dalam MKF 2.0 lah, second edition. Alright, kemudian standard seterusnya adalah COPA. Okay, COPA. General Requirements for Program Accreditation. Okay, bila kita nak buat program baru, memang biasanya kita akan gunakan COPA ni. MQA 01. Especially program yang di bawah MQA lah. Okay, MQA 01. Berapa? Dia ada MQA 04 adalah macam dia setiap 4 tahun 5 tahun sekali pematuhan. Okay, macam ISO ada audit pematuhan. So MQA 04. So dekat fakulti pun, kalau FTKE sekarang pun kita ada 3 program. So saya boleh kata sekarang ni, kalau dekat fakulti sekarang ada berapa tim dah sekarang yang memang tengah buat lah. Okay, ada program baru lah, ada program tu lah. Sebahagian staff dah memang occupied lah dengan kerja-kerja ni. Alright, dan untuk TVET pun sama, tapi dia up to level 6. Dalam tu adalah mention, dia lebih kurang, cuma Koptipa ni, dia ada beberapa requirement yang perlu dipatuhi. Okay, kita declare, saya tak tunjuk pula slide dalam ni, tapi kita ni kan. Okay, apakah kriteria yang kriteria untuk satu-satu program diiktiraf sebagai TVET? Kita duk canang UTM adalah TVET institution. Tapi by standard, adakah semua program kita dah follow? Siapa tahu? Siapa boleh cakap dah ke belum ke? Tak ada orang boleh kan? Program yang kita declare TVET lah, adakah telah ataupun belum? Saya kata belum. Belum. Ada gap lagi. Apa gap dia? Kita belum follow apa yang ada dekat dalam Koptipa. Apa yang ada dalam Koptipa yang macam kita belum follow lagi? Iaitu setiap pengajar dia, okey, kita ni sekarang ni pensyarah yang 45 mesti hadir khusus wajib kan? Pensyarah 52 pun ada khusus wajib kena attend. 54 pun ada.
Profesor saya tak tahulah. Okay, jadi kita kena attend. Ada kursus asas pengajaran pelajaran lah, kursus tu kan. Dalam ni, dalam Kotipa ada syarat tu. Setiap pengajar TVET mesti dia recognize. Dan for the staff to be recognized, dia mesti memenuhi kriteria dia attend kursus-kursus tu. Dan kursus tu pula sekarang ni dekat JBT buku merah ke buku so kita kena memenuhi kursus tu. Dalam tu barulah pensyarah kita ni diiktiraf sebagai pengajar yang memenuhi kriteria ni. So sekarang ni semua MTun tengah fight lah. Maksudnya untuk kursus yang kita attend ni juga diiktiraf. Jadi adalah kriteria-kriteria tu. So dia orang tengah fight lah. Itu kita serahkan atas kebijaksanaan dan kehebatan kita punya pengarah lah. Macam mana dia nak fight kan. Okay. Sepatutnya buku tu nak launch tahun ni lah. Tapi saya pun tak tahu macam status dia. Jadi itu antara perkara yang kita belum dapat penuhi dekat dalam Koptipa. Jadi semua program kita ni secara fundamental dia belum lagi 100% penuhi syarat dalam. Alright. So itu standard Kopa dan Koptipa. Okay, next adalah code of practice untuk open and distance learning. Kalau kita laksanakan program macam kita buat PKP iaitu kan, semua kelas online. Itu 100% tau. Kalau baca kat situ syarat dia, more than 60% of the course via ODM. And setiap kursus 80% adalah secara ODM. Jadi kalau kita buat macam PKP yang itu, program kita dah ODL ke belum? Dia ada syarat dia ni, self-instructional material. Dia ODL, bukan kita ajar online dalam kelas macam tu, face to face, terus ODL. Kan? ODL ni, kita bagi student task, assignment, dia akan belajar daripada assignment tu sendiri dan dia buat assignment. Itu dia panggil self-instructional material. Jadi, untuk satu-satu program diiktiraf ODL, dia bukan simply ngajar online macam tu, terus ODL. Bukan. Okay. Dia ada syarat-syarat dia. Kita dah ada platform, you learn. Tapi, SIM tu yang belum dapat dipenuhi. Jadi, sebab tu ada beberapa projek lah. Tahu saya FTMK ada syarat yang terlibat betul. Kan? So, nak buat SIM ni. Dan, untuk diiktiraf ODL, 80% satu kursus pun 80% mesti ODL. Dan 60% daripada total kursus tu mesti ODL. Susah lah sebenarnya, tak mudah. Okay, itu syarat-syarat ODL. Alright, so ini adalah code of practice untuk ODL. Okay, setakat ni boleh? Boleh Saya kata kelas saya berat. Dia technical, kelas saya technical juga. Saya punya ni lah. Alright, ini adalah master and doctoral degree. Okay, ini general standard. Okay, so kalau keluar syarat-syarat baru, itu lepas keluar standard ni, lepas tu ada keluar syarat-syarat baru untuk supervise student macam mana, apa semua kan. So kita guna pakai standard. Okay, kita dah tak translate ikut suka kita lah. Kalau dulu, kalau sampai ingat, staff balik PhD, okay, balik PhD, belum boleh supervise student PhD. Ada bagi tahu syarat dia 2 tahun. Tapi dalam standard tak mention pun. Dalam standard tak mention. Okay, tapi macam mana dulu diinterpret begitu. Sebab, dia kata untuk supervise PhD mesti ada 2 tahun pengalaman research. Sebenarnya, kalau ikut standard lama tu, you pergi PhD tu pun dah consider sebagai you buat research. Sebab tu kita tengok ada setengah universiti RU, ada yang baru balik PhD dah boleh supervise. Masa tu memang saya antara orang yang memang rebel lah, memang menentang habis-habisan lah benda tu kan.
Tapi bila keluar standard ni, saya kata kita follow terus ni. Jangan pusing-pusing lah. Okay, janganlah nak sekat-sekat staff ni macam mana apa semua, tak elok lah, tak baik kan. So kita follow lah. Kalau kita nak loose kan, sebenarnya kita cuma ada requirement yang universiti boleh impose. Itu kita tak boleh buat apa lah. Okay, ada itu memang kalau universiti nak tetapkan begitu, kita tak boleh buat apa. Jadi dia ada open clause juga kat situ lah. Alright. Tapi memang mostly banyak yang kita go for minimum lah. Alright. Okay, next adalah ini engineering standard. Siapa tahu? Okay, kalau daripada fakulti kejuruteraan kan, tahu ke ada standard ni? MQA ada standard ni. Ini tahun 2011. Sebelum adanya standard ASTE tu, ada ni standard ni dulu tahun 2011. Okay, sekarang ni standard ni relevan lagi ke tak? Relevan. Dekat mana? Postgrad. Dia relevan untuk postgrad program, master atau PhD. Tapi untuk undergrad, tak boleh pakai. Okay, maksudnya kalau katakan MQA, katakan COPA punya syarat, katakan dia kata syarat kemasukan adalah 2.5 katakan. Tapi syarat untuk engineering dalam ni 2.75. Kita kena follow yang paling tinggi lah. Okay, kita tak boleh simply dan follow sebab yang COPA punya tu minimum requirement. Yang ini business study yang baru, second edition 2021 dan computing 2021. Okay, dalam engineering kita ada CPC. Apa? Conditional passing course course kan? Conditional passing course bermakna kalau student fail final, kita kena justify kenapa dia boleh lulus subjek. Okay, kalau dalam engineering student fail final, kita bila dia lulus subjek tu, kita kena justify dia ada continual assessment dan sebagainya lah. Tapi kalau computing standard lagi kejam. Siapa dia PTMK? Dia lagi kejam. Fail final, fail coursework, fail final, fail terus subjek. Lagi ganas. Itu yang keluarlah dalam senat, bentanglah kita kerja lah untuk buat macam kriteria-kriteria tambahan lah. Okay, buat kriteria tambahan untuk supaya boleh justify. Lagi ganas lah. Alright. Soalan? Ada soalan? Boleh? Ini standard baru 2024 untuk bagi pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Teknologi dan Kejuruteraan. Kita ada engineering standard. Okay, ini bawah Washington Accord kita follow. Kita ada engineering technology related to Sydney Accord, dan kita ada engineering technician ataupun inspector software lah, Dublin Accord. Okay, so yang atas tu untuk program engineering, yang nombor 2 untuk engineering EngTech, yang nombor 3 untuk diploma sama ada engineering or engineering technology. Okay, so this is the latest one. Okay, ini MBOD. Ini standard MBOD. Standard MBOD dulu dia ada academic sector je. Sekarang dia dah ada 2. Academic and TVET sector. Okay, so dia fokus untuk teknologi and technician. Okay, so kalau nak cerita berkenaan dengan MBOD, dengan ETech ni, berkelahi apa semua, memang panjang lah. Tapi
dalam senarai yang MQA keluarkan, dalam senarai yang MQA keluarkan, UTM tak ada program kita yang kita mesti, UTM program kita memang kita follow lah. Engineering teknologi semua memang kita masuk ke UTM. Tapi untuk 3 lagi MTON, MQA telah keluarkan arahan sebab ada sebahagian program engineering teknologi dia orang yang dia akreditasi dia di bawah MPOT ataupun akreditasi dia di bawah MQA. Kita semua dah fulfill penuh. Dulu kita pernah buat analisis nak pergi engineering teknologi ke nak pergi MPOT. Jadi bila dibentangkan dekat Senat, ni bukan masa zaman saya, dibentangkan dekat Senat, so nampak risiko lebih rendah kalau kita pergi NSTEC, dan Alhamdulillah apa yang kita buat tu tepatlah pada ketika itu. Tapi ada setengah MTON dia memang dia nak dengan MBOT, jadi MQ kan, cuma MBOT pun dahsyat jugalah. Baru-baru ni dia di atas sekalian. Alright. Tapi tak apalah, kita tengoklah macam mana dia ni. So 3 MTON tu yang lain masih ada. Masih ada program yang tak follow bawah NSTEC lah. Alright. Dan untuk MBOT, dia dah signatories kepada Seoul Accord. Tahun lepas masa saya bagi taklimat yang sama, masa tu provisional. Dekat website MBOT pun masih tulis provisional, tapi bila saya buka Seoul Accord, sebenarnya dia dah full signatory lah. So baru dia, lepas tu bila Google balik tengok, dia baru je dapat bulan Jun lah itu. Baru je dapat. Cuma untuk yang dia dapat ni, dia macam berfokus kepada program yang berkaitan dengan cyber security, IT dan sebagainya lah, yang bawah, duduk bawah FTMK lah. Dia bukan program yang teknologi yang lain-lain. Right. Soalan? Okay. Academic sector macam biasa. Kredit dia pun dia macam engineering, dia macam teknologi kita ni, kalau nak TPEC kita pergi sebelah. Academic sector minimum kredit untuk degree 80. Kalau sana dia 92. Yang sini dia dah ambil kriteria yang dalam Koptipa, yang TPEC sector. Baru je lagi, TPEC sector ni baru je keluar. Tahun lepas TPEC sector tak ada lagi. Masa saya bagi taklimat yang sama ni, academic sector je baru ada. Tapi dia orang dah canang-canang nak keluar TPEC sector, tapi masa dia tak keluar lagi. Tak keluar lagi, tunggu bulan berapa saya tak ingat dia keluar ni, TPEC sector. So kita buka tengok. Bila kita cakap tentang TVET, saya ada mention tadi apa syarat supaya program kita dikriteria sebagai TVET. UTM declare 84 ke 85% kita adalah TVET. Sehinggalah memang kita declare sampai sekarang, kita declare. Saya tak ingat MQA ke KPT keluarkan surat, dia suruh setiap universiti yang offer program TVET untuk buat gap analysis, apa yang ada, apa yang tak ada untuk memenuhi TVET tu lah. Sebenarnya untuk memenuhi TVET tu dia ada syarat lah macam saya mention tadi. Kita buka website TVET MQA. So ini snapshot TVET MQA. Ada Koptipa dan ada dipanggil OISP. OISP ni apa? Occupational Industry Standard Program, kalau tak silap saya. OISP. Right. Syarat untuk menjadi satu-satu program tu ditabalkan, recognize as a TVET program, wajib mesti ada follow standard OISP. Wajib. Klik OISP,
Dia keluar dia dua. Tu, OSP list for MPA, OSP list for JPK. JPK. JPK ni apa? Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yes. Jabatan Pembangunan Kemahiran. Di bawah Kementerian Sumber Manusia. MPA ni, MPA lah. Dia panggil, sebelum saya ni, dia panggil Sistem Jaminan Kualiti Tunggal. TVET ni ada 12 ke 14 kementerian yang offer program TVET. Tahu? Antaranya Mindes. Celah mana Mindes buat TVET? Okey, kita jangan keliru. TVET ni bukan macam kita je sebenarnya. Macam-macam boleh declare TVET. Perhotelan pun boleh jadi TVET. Culinary pun boleh jadi TVET. So, itu semua boleh declare as TVET. Jadi, Mindes, dia panggil dekat tempat orang-orang bencin dia tu, perhebat. Dia punya pusat dia perhebat dalam bertempat tu. Dekat situ dia offer. Dekat situ ada offer SKM 3, 4. Dia deal dengan JPK. So, memang itu Mindes je. Belum kementerian-kementerian lain. Wanita, semua memang ada. Okay, banyak. Jadi, dia nak kontrol benda ni, itu dia letak sistem jaminan kualiti tunggal. Satu je. So, dia berpusatkan dekat sini. Tapi sebab JPK ni adalah pioneer, payah lawan dia. Kan? Jadi, JPK memang tak boleh champion lah. Dia tak boleh step. Jadi, dia kena duduk bersama lah. Okay, dia kena duduk bersama. Right? So, ini adalah OISP. Apa dia kata? Requirement dalam ni, Koptipa requires that all TVET programs must be considered only if OISP are used as basis for curriculum development. So, this is what we have to have lah. We need to have. Inilah yang kita kena ada ni. Supaya, jadi macam mana nak penuhi? Okay. Ini statement dalam Koptipa. Dia kata apa? The TVET program must be considered only occupational or industry standards are used as basis. So inilah. Ini saya snapshot daripada Koptipa. Ini, kalau you klik link yang MQA tadi tu, kalau buka, Google lah TVET MQA, lepas tu klik yang OISP tu, dia ada keluar banyak. Ada beberapa list OISP. Ada beberapa list OISP dan ni beberapa lah yang saya snapshot. Dia tak penuh Oh, ada ni, betul lah. Okay. So, tu tadi saya kata, guideline to good practices. Kita buat WBL kan? Okay. Macam mana pun, WBL macam kena ada lah. Dia dah jadi bukan good practice dah. Dia macam saya kata tadi, ada good practice yang macam wajib kita buat supaya kita TVET. Jadi, pilihlah mana-mana kat sini. Okay. Kita guna WBL. Ada program yang berkonsep 3U2I. Okay. Semasa KPT nak keluar, saya tak ingat. Kita ada guideline. UTM kita ada guideline 2U2I dengan 3U1I. Okay. Yang ada buat ni FPTT dengan FTMK, tak silap saya. Cuma saya lupa. Saya rasa 3U1I, saya rasa dia tak ada 3U2I. Okay. Ni JPT punya. Lepas tu, kita ada TTAP punya standard. Embed lah. Bawah TVET sector. Okay. Macam saya kata tadi, TTAP punya standard dia dah embed. Dalam dia tu dia dah masukkan sekali komponen-komponen elemen-elemen Koptipa. Jadi dia tak payah baca sekali. Cuma sekarang ni standard TTAP masih lagi 2020. Nanti dia kena hantar balik ke MQA, ke TVET ni untuk diluluskan supaya yang 2024 juga diterima untuk masuk dekat dalam ni lah. Alright. So 4 dengan 5 ni dia tak boleh stand alone. Dia mesti baca sekali dengan Koptipa supaya considered as TVET. Okay? Dia tak boleh stand alone. Dia tak macam TTAP punya TVET sector. Dia boleh stand alone. Kalau tak percaya, saya cakap boleh buka Google.
Buka TVET tu, lepas tu tengok TVET center dia tak mention, tapi untuk e-tech dia mesti baca sekali. Dia tak boleh stand alone. So, program N-Stack, siapa program N-Stack kat sini? Okay, so program N-Stack belum boleh kata you TVET selagi you tak follow Koptipa. So, itulah yang you kena buat. Program MBOT, as long as you follow TVET sector, InsyaAllah. Cuma sekarang ni satu requirement tu lah yang dalam Koptipa tu, yang pensyarah tu lah. Okay. Sebenarnya actually dalam ni pensyarah lah sebenarnya yang masih problem sebenarnya. Okay. Soalan? Oh. Berat? Boleh kita tengok 4 slide yang sebelum ni yang berkaitan dengan debate baru dikenalkan pada 2024. Ni? Ni? Selepas yang ini tu. Jadi sekarang ni kalau tengok dia valid untuk diploma juga. Kebetulan diploma kami tahun lepas cadangkan perubahan curriculum. Jadi maksudnya tahun ni ataupun bulan lepas adalah start curriculum baru. Okay. Jadi maksudnya kami sepatutnya dah kena comply dekat sini. Diploma apa tu? e-tech. e-tech sini. Sini. Dia boleh lompat juga tapi macam ni. Jadi bila kami dah curriculum baru, datang pula guide yang baru, kena comply balik kan? Dia start, kalau yang baru dia kena start kena tengok keliling dia 1 Januari. Banyak ketidakperubahan. Perubahan dia mostly PO, apa lagi? Dia punya PO, lepas tu apa lagi? Yang kalau diploma apa? DP, DK yang itu. Itulah perubahan yang mostly lah. Yang lain macam ada kan? Mapping balik. Ya, betul. Contoh macam katalah number of credit kena ubah juga. Tak ada. Tak. Number of credit tak ubah, sama. Dia masih sama. Okay. Alright. Boleh Okay. Nanti kita tengok, nanti ada dekat standard tu saya bedah sikit lah. Tak bedah detail, bedah sikit. Kalau nak detail, dia kena training standard je. Okay, WBL, dia ada mention lah. Dia, okay, WBL tu apa? Tadi bila meeting pasal program baru tu, kita orang fikir, takkan world grad pun nak letak WBL, kan? Dan WBL ni, dia yang kita define macam yang kita buat lah sekarang, tapi tak semestinya seperti itu. Kalau WBL yang kita buat sekarang untuk program BTech, dia setahun. Semester pertama dia ada subjek. Dia orang belajar sama ada malam atau weekend dengan pensyarah kita. Siang dia buat kerja. Okay. Kemudian dia buat juga projek PSM 1. Itu semester 1. Semester short khas dia buat PSM 2. Tapi at the same time dia kerja juga di industri. Semester yang akhir sebelum dia graduate, dia start bulan 3 Bulan 3 maknanya dia masuk semester 2 lah. Lepas tu dia habis pada bulan 2 tahun depan. Maknanya dia habis pada semester 1. Semester ganjil lah. Itu dia fokus LI. Okay. Itu adalah structure WBL yang kita buat. BTech. Itu yang kita buat lah. Tapi not necessarily. As long as kita boleh buat dengan kaedah yang lain boleh. Tapi setakat ni itulah. Itu yang dah dipersetujui saya rasa masa program-program BTech ni dibangunkan. Antara sebab kalau siapa ada daripada program BTech kat sini? Ada. Program BTech dia dibangunkan masa mula-mula dulu dia perbincangan antara 4 MTun. Okay, lepas tu dia bagi-bagi. Okay, kau bangunkan program elektrik, kau bangunkan program welding, kau bangunkan. So dia bagi-bagi, lepas tu dia kumpulkan balik. So okay, lepas tu dia pass lah. U10 buat apa. Jadi semua program akan buat lah program yang sama. Permulaan boleh lah, tapi bila once akreditasi dah berlaku, dia bukan visit, dia akan ikut program kat universiti. So perubahan start daripada situ, perubahan akan berlaku lah. Right? So
nak kata WPL ni dalam program kita adalah satu elemen yang penting. Okay. Dan dalam tu ada dia ada mention lah, playlist dia siapa. Kita tu adalah pensyarah lah. Okay. Coach tu orang daripada industri. Koordinator tu siapa? Penyelaras yang yang menyelaraskan WPL kat UTM. Sebab tu adalah tingkat penyelaras. Sebab dia memang requirement dalam standard. Kalau tak follow, kita tak follow standard. Tak follow standard, kita tak play event. So, nak tak nak, kena lantik. Lepas tu student lah. Okay. Dan yang paling latest, GIBC. Ini baru lagi, fresh from oven. Kalau jumpa dekat internet pun, dia masih tulis draft. Ini siapa yang buat? Chairman dia adalah PM Dr. Fahmi. Dia chairman dia. Semasa dia chair tu, tiba-tiba saya dapat surat daripada MQA ke apa untuk hantar staff untuk benda ni lah. Maksudnya, dia buat ni, dia nak test run. Jadi, dia minta staff, yang kita hantar staff untuk dia panggil industri untuk dia buat verification. Dia nak verify bahawa ini adalah satu cara. Nanti benda ni, dia orang plan nak masukkan dalam standard event juga. Jadi, dalam tu, dia ada beberapa step. Ada 4 step utama. Saya pun baru je baca standard ni weekend tu. Okay, 4 step utama. Yang pertama, goal and objectives of the program. Kita buat program akademik. Kita nak buat program macam mana? Standard lah, tak kisah. Lepas tu, kita identify the sources. Sources tu apa? Okay, bila kita buat program, katakan kita nak program ni occupational base. Jadi, mungkin kita relatekan dengan standard-standard tertentu. So, source kita adalah standard-standard yang ada di industri, katakan. Okay. So, ada standard. Selepas ada standard, okay, kita identify dalam standard tu yang mana kita nak memenuhi standard tu untuk kita punya program. Okay. Kita tengoklah requirement apa yang kita nak ajar kepada student kita dan sebagainya. Lepas tu, kita mapkan dengan kurikulum kita. Last kali, kita dapatkan verification daripada industri. Industri setuju tak? Betul tak kalau budak buat benda ni, okey, dia masuk, dia terus tahulah standard tu. So, inilah GIBC. Baru lagi. Okay, Guidelines for Industrial Verification of Curriculum. Okay. Oh, penat lah. Saya pun penat. Kan? Ada lagi. Tak habis lagi. Okay. Bila kita nak buat program, dia ada cara kerja dia. Bukan main suka-suka hantar je kan. JPT ada keluarkan. Okay. Garis panduan pembangunan program akademik Universiti Awam. Ni dikeluarkan tahun 2000. Saya dah tak ingat. Sebelum COVID lah. 2018 ke apa macam tu. Okay. Dalam tu dia ada bagi tahu keperluan OBE, macam mana nak kira SLT, macam mana nak buat curriculum. Lepas tu double degree, dual degree, joint degree. Okay, apa beza dia? Dual degree tu apa? Double degree tu apa? Joint degree tu apa? FTKM dah hantar 2 program. Memang saya memang nak cakap kat Hamzah, Dr. Hamzah. Kau kata kau tak nak hantar, sekali dia hantar. Dah, okey. Macam mana? Dual degree. Dia satu program. Mechanical mechanical juga di satu universiti lain. Dan dia satu sijil tu ada 2 universiti lah. Jadi dia program yang sama. Mechanical dan mechanical. Kalau double degree, kalau double degree, dia berasingan sini mechanical, sana electrical. Okay. Joint degree? Joint. Okay. Yang explanation yang pertama tu sebenarnya joint degree. Joint degree dalam satu sijil ada 2 logo. Okay. Okay, dalam satu sijil ada 2 logo. Maknanya kita ada satu program dengan universiti lain bersama. 100% sama. So, 2 logo. Dual degree, 2 sijil yang hampir sama. Okay. Kalau double degree, dia betul. Mechanical dengan electrical. Mechanical dengan management ke. Dan double degree dia boleh dalam universiti yang sama.
Kalau tak silap, saya kena tengok balik. Okay? Tak ada buat bro. Dalam degree ni. Itulah. Dalam proses. Kena kejar je. Tu saya kata, sekarang ni dekat fakulti, saya dah penat dah sebenarnya. Saya kalau dekat fakulti, kalau saya kata saya rasa dalam sekarang ni adalah 7 tim kot. 7 tim run benda lain-lain. Sekarang. Mana FTKIP? Okey, kita ada FTKIP, kita ada double degree. Dan dia untuk PhD. Dan program tu salah seorang yang berjaya lah adalah staff FTKI lah, Dr. Imran. Dia dapat PhD dekat UTM dan dia dapat juga PhD bidang lain dekat Tokushima. Okay, dia setahun kat sana kan? Setahun. Dia setahun kat sana. Lepas tu ada seorang lagi Masih diteruskan lagi ke? Tu kena tanya. Tu dia tak register. Dia tak register. Dia macam belum jadi, dia macam buat macam tu je lah. Yes. Saya rasa lah, tapi masa tu dia tak register kat sini. Sama juga dengan FTK pun ada juga satu program yang handover. Yang dia kena tambah 1 semester lagi. Bila dia balik, student tu kena balik. Ada yang habis ke? Dia banyak yang syahid. Yang syahid banyak. Saya tak ingat lah, tapi handover. So yang PhD tu satu je seorang je student yang okay. Apakah banyak yang buat degree ni? Tapi dari segi sustainability. okey, saya tengok pengalaman UMP kita, sebab kita tak ada. Yang ada pengalaman setakat ni memang FTK yang memang ada pengalaman. Fakulti lain memang tak ada. Okay. Tapi saya mesyuarat, hari tu saya mesyuarat rekan-rekan engineering teknologi daripada MTON lah, 4 semua. Memang kita minta UMP share. UMP memang banyak. Dia memang banyak. Dia punya dual program, dia memang banyak. Tapi dia kata yang paling sustain adalah program yang dengan Jerman. Saya tak ingat mana. Itu yang paling sustain lah. Yang memang untung banyak lah, dia kata. Untung. Kenapa untung? Yuran dia 90,000 pun. Untung, kenapa untung? Untung ni pun saya rasa macam kesian juga kat student lah sebenarnya. Okey. Bila kita tanya, okey, untuk dapatkan degree Jerman ni, dia bukan setakat lulus subjek tau. Dia ada syarat bahasa, minimum. Okay. Jadi, UMP ni, saya tak tahulah, setahun pertama dekat UMP, ataupun 2 tahun pertama kat UMP kan. Lepas tu, the following year, kalau dia lepas bahasa tu, dia boleh pergi. Okay, dia boleh pergi. Kalau dia tak lepas bahasa dan dia boleh pergi kalau dia tak lepas bahasa, dia tak dapat pergi. Tapi dia ada 2 lagi kategori kat bawah tak lepas bahasa tu. Dia layak ada satu lagi level lepas bahasa, yang level bawah tu dia layak dapat 2 degree tu, satu lagi tak layak. Dia dapat degree UMP biasa je. Jadi dia cakap bila ramai student tak dapat pergi, dekat situ dia untung. Saya rasa bila tu cerita tu, dekat situ bukanlah untung, dia untung lah, tapi untung besar lah, dia kata. Untung memang besar. Sebab dia bayar 90k, bila budak pergi, memang dia akan bayar lah, budak-budak pergi sana tu dia bayar. Tapi bila ramai tak dapat pergi, dekat situ memang untung, memang dia cakap. Untung atas bela orang lah. Okay, so saya rasa kalau kita buat pun macam kita buat benda sama lah nanti kalau kita buat. Tapi dengan Jerman itu syarat bahasa. Kalau dengan Jepun tak ada bahasa macam tu.
Jepun dia pergilah kan. So dia kata dengan China rugi dia kata. Buat dengan China. So diorang memang banyak program dia, saya rasa lebih 5 memang banyak. Okey, yang ini garis panduan ni dia menceritakan tentang flow macam mana kita nak mohon program baru dan kita buat semakan kurikulum. Okey, semakan kurikulum yang kalau bawah daripada 30%, so kita tak perlulah dapatkan kelulusan daripada MQA dan badan profesional lah. Kalau atas 30%, kita kena dapatkan kelulusan. Dia hanya level senat sahaja. Okay, so ada syarat-syarat semua ada dekat dalam ni. Okay, dia punya kriteria semua dekat dalam. Program baru, semakan kurikulum dan lain-lain. Okay, yang ini adalah Excel ni adalah kira garis panduan lah. Okay, dalam tu dia ada 4 pillar, 4 trust. Yang pertama, dia punya konsep program akademik tu research infused. Dalamnya ada elemen research. Yang kedua, dia adalah industry driven. Kemudian community resilience dan yang last sekali personalized lah. So ini adalah konsep yang cuba dibawa oleh JPT lah. Yang ini tak ada dekat dalam event ke apa, tak ada. So dia ini macam kalau nak buat program boleh follow, tapi bila nak buat program baru dia akan tanya dalam kita punya surat niat kita, dokumen tu dia ada kena isi benda ni. Program kita ni dia punya elemen dia macam mana. Okay, selain daripada dokumen-dokumen luar, kita ada juga dokumen dalaman. Dokumen ISO, audit ISO nak dalam 2 minggu lagi 2 minggu lagi. Alright. So ini adalah dokumen ISO. Kita ada PK01. PK01 ni in general dia berdasarkan garis panduan tu lah tadi, JPT tu. Dia ada flowchart dia. Penawaran khusus. Ini semua melibatkan, ini adalah jaminan kualiti. Okay. Ada ni akurasi penuh, penilaian pengajaran. Ini bawah KIS. Penilaian ni KIS kena bentang tiap-tiap semester. Markah staff bawah 4. Siap keluar nama staff yang markah dia bawah 4 keluar. Dibincangkan. Lepas tu apa fakulti ambil tindakan. Mungkin you all siapa yang tak kena tu, tak tahu tu, tak kena lah. Tapi siapa yang kena lah. Okay. Tapi syarat kena pakai berapa? 0.5. Sebelum ni 3.5. Tak, sebelum ni tak ada. Sebelum ni 3.5. Ya? Oh ada? Oh tak tahu lah. Tak ni. 4.5 tau. Bukan tiap-tiap semester boleh dapat 4.5. Kadang-kadang seolah-olah maknanya lepas ni kita memang kena jadi baik betul lah belai student. Kita kena baik betul lah. Dia nak student ada good experience bila belajar, student bagi 4.5. Okay. Tapi Prof, kita bagi makan rendah pun prestasi dia pun dapat umur juga Prof. Pun kena bagi baik juga. Aduh. Jangan ada minggu lah pun. Okay. Ini sikit lah saya ambil snapshot. Alright, saya ambil snapshot daripada macam mana nak buat program baru. Ini snapshot tu contoh lagi semakan kurikulum ada. Alright. Okay, kita dah habis pematuhan standard. Ada soalan? Tak ada Boleh faham kan? Okay, technical kan? So memang tak apa, memang tu saya kata tadi, sebelum start saya kata saya punya topik hari ni memang technical. So tak boleh nak lari daripada tu lah. Kais bagi saya kertas, saya bodoh lah. Prof, minta maaf Prof. Pematuhan standard ni setakat ni yang paling susah dan belum selesai lagi. Kita patuh 100%. Apa? Koptipa. Yang lain
kita follow. Kalau kita tak follow, kita tak dapat program kita accredited. Koptipa carang kan? Pensyarah. Dia ada satu lagi dalam Koptipa tu. Pensyarah yang mengajar tu, itu komputer tu, betul. Dia ada satu lagi. Setiap 2 tahun sekali, dia mesti buat attachment akumulatif 1 bulan. Macam mana kita, itulah saya kata, orang yang buat standard ni dia ideal. Dia macam ideal lah. Dia kata, okay, untuk kita ni, staff mesti pergi attachment. Yalah, betul lah, dia punya plan dia mungkin kalau staff buat kerja dengan industri, buat consultation ke mungkin, tapi dia tak define macam tu dalam standard. So, orang akan fikir staff pergi buat attachment. Jadi, universiti kena buat policy pula. Dia dah jadi berkait lah. So, benda tu kena saya ingat kena tengok semula lah. Saya tak tahulah macam mana nak menyampaikan. Okay. Alright. Now, kita masuk. Oh, rekod kan? Tadi aku tanya. Okay. Edit dia. Patutlah tak nampak tulisan sekali. Oh, rekod. Tak dia online Okay. Alright, ini mungkin kita biasa tengok lah. Sepatutnya semua orang dah pernah tengok. Sepatutnya semua orang dah pernah tengok. Kalau siapa yang pernah pergi kursus 45, ini standard lah. Asas pengajaran dan pembelajaran, ini standard. Kalau kata dia tak pernah tengok tu, mungkin kena tengok balik lah. Okay, sebab OBE ni, ini basic. Daripada kita diperkenalkan OBE tahun 2006-2007 masa tu. Okay, OBE ni diperkenalkan. Dan gambar ni lah lebih kurang diguna pakai. Yalah, lebih kurang macam ni lah. Okay. Jadi dia mesti ada elemen penting lah. PO, CLO ke CO. Okay. Kemudian ada assessment, ada evaluation, ada CQI, setiap ni. Kemudian ada mission, dia mesti dengan mission. Kemudian ada input daripada stakeholders. Okay. Internal ataupun external. Dan OBE ni dia konsisten dengan PDCA. PDCA ni Plan, Do, Check, Act lah. Right? Ada do tu teaching and learning process lah apa dia kan. Kemudian check tu assessment dia. Lepas tu act tu improvement. Lepas tu plan tu dia punya outcome lah. So dia start lah. Dia start macam tu lah. So saya tak perlulah nak explain sangat yang ni. Boleh. Okay. Oh, dia bukan macam tu. Dia bukan cost based tapi dia program based. Maksudnya 1 to berapa ratio tu, 1 to 20 katakan for example, itu adalah program. Dia bukan consider classes. Bukan, dia bukan consider classes. Maksudnya student kita, okay, katakan tahun 1 ada 60 orang. Tahun 2 pun 60, 4 tahun 240. Okay, 240 okay. Dia nak ratio dia 1:20. Jadi untuk dapatkan 1:20 tu minimum pensyarah mesti 12. Macam tu. Okay, tapi cara kiraan dia bukan straightforward macam tu. Biasa kita akan kira lah ikut jabatan. Lepas tu nanti kita akan campur juga. Dia panggil full time equivalent. Maknanya pensyarah-pensyarah yang servis. Yang servis tu kita akan consider katakan normalnya 15 credit hour. So kita ambil 3/15. Maknanya 1/5. 1/5 tu dia add on dekat pensyarah yang contoh tadi dah ada 12 orang. Tambah 1/5 lah. Cukup 5 orang, jadi 13. Macam tu. Okay. Boleh Okay. Next. Okay, ini adalah reka bentuk. Apa dia?
Sekejap Okay. Apa ni? Oh, okay. Ini adalah constructive alignment. Okay, constructive alignment ataupun ada yang panggil goal triangle. Okay, goal triangle. So dia tiga segi lah. Okay, dia mesti saling related antara satu sama lain. Okay, constructive alignment. So kita ada learning outcomes. We expect apa yang student boleh buat. Kemudian dia mesti align dengan kita punya teaching and learning activities. Okay, kalau kita nak student hands on, mungkin dia untuk particular subject dia mesti align lah dengan aktiviti yang sesuai supaya student tu boleh dapat apa yang kita nak tu. Okay, dia tak boleh sebarang-sebarang lah. Okay, kemudian dia mesti align dengan assessment dia. Okay, dia mesti align dengan assessment. Contoh, kita nak menilai student yang boleh hands on, tapi kita just interview dia, tak cukup lah, tak lepas. Itu bukan, tak ada, itu maksudnya tak ada constructive alignment. Lepas tu, assessment tu pula, assessment berdasarkan aktiviti dan assessment tu akan memberi markah kepada dia punya learning outcome. So, benda ni adalah mesti berlaku. Tu kita panggil constructive alignment. Okay, constructive alignment ni sangat penting lah. Okay, ini dalam reka bentuk program dalam reka bentuk program. Ada soalan? Ya. Ya, nanti saya akan masukkan. Ada dalam slide nanti. Okey. Okey. Bila bercakap pasal OBE tadi, saya mention berkenaan dengan dalam standard ada OBE. Okey. Dekat mana? Mula-mula untuk EAC dia ada 8 qualifying requirement. Kalau tak meet ni, panel tak akan datang. Tak meet, panel tak akan datang. Kita ada panel kat sini, tu. Dr. Syaril. Kan? Panel tak akan datang kalau 8 ni kita tak meet. Minimum kriteria, ini dulu. Dia akan check ni, tak meet, panel tak akan datang. Dia cuba buat macam ni lah, tak meet, tak payah hantar lah kata. Okey. Dan yang saya kotakkan ni adalah elemen penting dalam OBE framework lah. So, external examiner evaluation report tu, itu adalah dalam yang ni, input from stakeholders. Okay. Dan juga PO dan PO. Ini yang kita nampak secara jelas. Bukanlah kita ni semua tak ada OBE. Ada lah. Ni kredit ni OBE lah ni. Ni dia punya knowledge ni semua kan. Cuma nak bagi tahu yang nampak secara jelas, inilah yang saya kotakkan. Okay. Sama juga dengan TTEC tu sama. Ada 6, 7, 8. Ada. Alright. Dulu TTEC ada. Tapi standard baru dia dah cancel. Saya tak tahu. Okay. Dulu dia ada, tapi dalam standard baru yang 2024 yang dalam academic sector, dia ada, tapi dia dah cancel. Dalam TTEC sector tak ada. Tak nampak benda ni. Okay. So ini memang saya tengok paling latest lah. Okay. Okay. Kemudian kita bercakap tentang PEO. Okay. Reka bentuk program mesti. Okay. First kali tadi kriteria akreditasi lah. First kali kriteria untuk dapat akreditasi. Itu benda pertama dia nak datang audit. Okay. Benda pertama. Sekarang ni, bila kita cakap tentang PEO, kita tengok competing standard dah bagi PEO siap-siap. Dahsyat. Dia memang dictate orang competing standard. Dia tak ada pilihan.
Okey, dia dah bagi tahu set lah untuk bachelor degree tu. PO1 apa, PO2 apa, PO3, PO4, dia dah ada, siap-siap. Okey. Saya pun tak tahulah sama ada FTMK follow ke tak follow. Saya rasa pada saya kena follow lah sebab dia dah ada, ataupun ni example tapi bila saya baca tak adalah cakap macam example. So kena, mungkin you all yang dalam program ni kena check betul-betul lah. Okay, tak boleh siapa yang dalam bidang dia kena lebih tahulah. Alright. Okay, dalam business standard pun ada PO. PO1 apa, PO2 apa, PO3, PO4, PO5. Ni dalam business standard. Wallahualam, saya tak tahu kalau dalam FPDT ada dia follow ke tidak. Okay, saya pun tak pernah check lah. Okay. Okay. Dalam elemen OBE tadi, selain daripada PO, kita ada PLO ataupun Program Learning Outcomes, ataupun kalau kita kat sini kita panggil PO lah, Program Outcome kan. Okey, ini semua program, tak kisahlah daripada computing ke business standard ke engineering, e-tech, apa semua memang dia orang bagi PO. Okey, so kalau computing standard ni, kalau computer science ini, kalau information technology ini, tapi kalau untuk generic, maknanya semua seolah-olah kena ada yang generic, dan bila fokus kena ada tambahan. Itu yang saya faham lah. Okay. Siapa yang dalam bidang ni sepatutnya dia lebih tahu. Dan dia mapkan ke 11 ataupun sebenarnya 5 lah, 5 cluster tadi tu dalam MKF tu. Okay. Tapi sebab dia dah pecah-pecah, so jadi 11. Okay, ada soalan? Ini nak buat program Nak buat program ini antara benda asas. Benda asas. Okay, kalau tak tahu buat benda ni, program tak lulus. Tak jadi, memang dia takkan lulus punya lah. Okay, kalau buat report, SAR report pun kena ada benda ni, mapping ni. Okay. Next. Untuk program master ataupun doctoral degree pun sama, dia dah ada dia punya PLO dia, dan untuk computing standard pun ada. Okay. Now, bila tadi saya kata dalam master ni dia ada dia punya PLO, lepas tu kita kena follow juga yang ada dekat dalam computing standard. Sama juga macam engineering. Program engineering kan dia punya standard dia masih relevan untuk postgrad. Bila kita buat PLO, kita kena mengambil kira kedua-dua standard. Maksudnya yang ada dekat dalam ni, dalam master standard ni, kita kena ambil kira juga dalam PLO untuk doctoral degree yang computing. So kita kena consider tu. Contoh dalam ni mungkin tak ada berkenaan sustainable, jadi kita kasih ada sustainable, wajib kena ada. So benda-benda macam ni kena consider lah. Dia tak boleh kita ambil sebelah aja. Tak boleh. Okay, maknanya macam mana cara dia bukan bermakna kita ayat tu, bukan setakat ayat tu kena gabung, tak semestinya. Katakan kita nak follow ni dulu, ambil satu, kita buat gap analysis. Yang ini boleh map dengan mana? Yang ini boleh map dengan mana? Yang nombor 3 boleh map dengan mana? Kalau dia tak mapping, kosong lah, tak ada, kena tambah. Okay, boleh Saya tak tunjuklah cara dia, saya verbal je lah. Okay, so kena mapping. Okay, ni map ada. Oh, yang ini tak meet lah yang bawah ni. Kenalah tambah. Nak tambah tu terpulang, nak tambah ayat ke ataupun nak tambah konten dekat ayat yang sama, boleh, tak ada masalah.
Alright. Ini PLO untuk program TTEC, di bawah TTEC lah, event TTEC. Okey. Dia secara kasarnya standard dia lebih kurang je sebenarnya. Dia main dengan wording dan dia tambah beberapa requirement lah, okey, untuk dia punya event. Okay. Dan dia main wording tu inilah antaranya. Kalau academic sector dia kata apply the knowledge, tapi kalau dekat eventnya dia kata apply technology fundamental knowledge. Itu je. So semua main dengan wording lah. Okay. Sama juga dengan kalau kita baca standard engineering, E-Tech dengan ETX, technician kan, complex, broadly defined, well defined. Apa beza? Pandai lah. Okay. Oh, saya pun tak tanya ni. Okay. Ada elements tadi tu. Lepas tu yang E-Tech yang buat ni pun sama juga, mesti ada elemen semua kat situ ataupun itu kita tak pilih dia, contohnya kita E-Tech tak perlu. Oh, kena map. Itu tunjang dia. Itu saya kata tadi, mula-mula slide saya yang awal saya keluarkan hierarchy tu. Hierarchy tadi tu. Ni kalau saya boleh patah balik, saya tunjuk awak. Ni hierarchy ni, ini dia punya kepala dia. So ini penting. Ini yang tu saya kata ini boleh good practice je, tak buat apa. Okay. Tapi sekarang bila good practice pun dah masuk dekat dalam standard. So tak boleh buat apa lah. So ada tergerak ni. Lama. Saya nak besar kan? Saya nak tukar view dia. Bottom right corner. Ni. Kan ini zoom. Saya nak buat slideshow. Tahu dia? Tadi boleh tak dia? Tadi saya buat? Boleh tak? Boleh buat ni? Full screen. Okay. Biasa. Biasa saya pakai yang PowerPoint je. PDF ada juga macam situ. Okay. Setakat ini dalam standard MBOT ataupun TTEC, MBOT tu dia punya badan lah macam BEM. Dia punya standard dia yang council dia adalah TTEC lah. Kalau EAC, E-Tech kan. So dia TTEC, TTAC. So dia ada juga kompleks problem solving dengan complex activity. Macam engineering. Okay. Tapi berdasarkan standard dia, setakat ni hanya fokus kepada program-program dekat FMK. So FMK kalau follow import, wajib kena tengok benda ni. Okay, wajib kena tengok benda ni. Dan macam mana nak tengok ni, mungkin boleh learn daripada engineering lah. Okay, sebab engineering memang kita dah buat dah beberapa tahun dah kita buat. Complex problem ataupun complex activity. Okay, so bolehlah belajar daripada situ lah. Nanti mungkin saya tunjuklah sikit. Okay. Selain daripada PLO, PO, lepas tu
yang kompleks tadi tu, itu yang untuk TTEC kan. Kalau dalam program M-Board, dia ada benda ni. Dia ada benda lain. Dia ada teknologi or technical profiles and competency. Apa benda ni? Kalau program degree, dia wajib ada 5 kompetensi ni. Jadi setiap subjek-subjek dia mesti di-mapkan kepada kompetensi ini. Okey, kursus-kursus dia mesti map. Ini subjek ni elemen development, yang ini manufacturing, ni testing, ni commissioning, maintenance. So mesti ada 5 kalau degree. Kalau diploma ke bawah 3 saja. Dia bila dah itu nanti dia map sekali lah. Dia tak cukup map dengan PO. Dia ada ni pula lagi. Lepas tu dia ada requirement dia apa benda. Contoh kita bagi contoh electrical lah. Okey, kalau development apa expected teknologi kompetensi yang dia expect. Mesti ada boleh perform benchmarking, boleh buat drawing, boleh apa. Ini antara-antaranya. Okey. So macam rumit juga lah kan. Tapi ini adalah apa yang ditetapkan dalam TTEC. Kalau nak buat manufacturing, dia boleh buat data collection, data analysis. Kalau testing, boleh perform testing, planning, procedure semua. So, benda ni mesti diwujud, mesti di-mapkan. Kursus-kursus yang ditawarkan, mesti di-map dekat semua ni. Tak boleh, tidak. Mesti ada. Okay? Sebab dia nak tie dia dengan kompetensi. Okay, soalan. Okay. Ini saya bagi contoh untuk program GPL lah. Setakat ni, ini saya snapshot daripada macam mana WPL yang kita buat. Ini saya ambil program FTKE lah. Okay, TVET program structure, dia ada mention. The programs shall be offered in industry mode, which is in the form of cooperative studies or apprentice adopting work-based learning approach that complies with the minimal requirement bla 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 bla. Ini memang basic. TVET mesti ada benda ni. Basic. Okay. Sebab tu kena follow COPTIPA tu. Sebab dalam COPTIPA tu ada syarat-syarat dia kat situ. Okay. Jadi yang kita buat, kita pilih sekarang ni WBL. WBL ada dalam OISP tadi, yang TVET punya standard tadi kan. So, inilah kaedah kita buat WBL. Dalam 1 tahun, student berada di industri. Semester pertama ni, dia ada ambil 2 subjek kelas dengan 1 projek. You imagine, student ni siang belajar, siang pergi dekat industri kerja, malam kelas atau weekend. Dia bergantung pada pensyarah yang nak ajar lah. Saya tak tahulah. Mungkin kita ni kurang work-life balance. Bro, tapi tak tahu macam mana cara kita dah tak tahu. Sebab saya percaya Jerman kalau dia ada konsep macam ni pun dia takkan buat macam ni. Saya percaya apa? Saya tak tahu. Ada? WBL ke? Ya? Oh ya? Itu saya tak tahu. Ini patut kena. Itu saya hari tu saya ada pergi MKA. Dah highlight lah. Saya highlight juga benda ni. Saya kata imagine WBL kita sekarang ni tak ada work-life balance. Tapi sebenarnya kita yang create. Cuma macam saya tak tahu, macam tak ada cara lain. Dia macam tak ada kaedah lain. Sebenarnya kan, saya boleh kata, kalau student kita pergi praktikal dekat TNB ataupun Petronas, kalau praktikal dekat TNB, dia 10 minggu, dia pecah-pecahkan seminggu ke 2 minggu dekat Department A, 2 minggu di Department B. Itu pun sebenarnya pada saya adalah WBL sebenarnya. Sebab konsep dia ada structured learning. WBL dia macam structured learning. Itu pendapat saya lah. Tapi tak semua industri boleh buat benda tu. Jadi
to standardize, terpaksa buat macam ni. Petronas pun sama. Kalau LI dekat Petronas pun, dia akan buat berapa bulan you attach dekat Department A, lepas tu Department B, lepas tu Department C, macam tu. Lepas tu nanti di hujung you buat projek. Pun sama Petronas. So dia ada, saya nampak, saya tak tahu Telekom saya tak tahu lah, tapi dua ni saya tahu. So pada saya itu adalah WBL konsep lah. Sebab dia structure. Tapi sebab macam mana nak standardize? Tak ada cara. Jadi kesian lah kasih dua ni. Dua ni yang ini. Oh tak ada pula dalam meeting yang itu dia orang highlight ada student ni. Saya tak dengar. Alhamdulillah. Okay. Alright. Untuk engineering tadi kompetensi kan. Untuk engineering dia panggil engineering content ataupun kita panggil body of knowledge lah, the flow of the knowledge. So untuk engineering dia ada 4, civil, mechanical, electrical, mechanical. Nak tak nak subjek kita mesti ada. Nak tak nak memang kena ada, wajib. Dan sekarang ni E-Tech nak buat juga lebih kurang macam ni. Aduh, hati lah. Nanti dia tambah pula, standard dah keluar. Sebagai body yang satu. Kan, okay. So inilah dia ini untuk yang engineering science fundamental. Nanti kalau mathematics ada juga requirement dia. Maksudnya dia punya engineering content, dia ada pecah-pecah dia. Cara dia satu engineering science ni. Nanti subjek matematik ada, dia bagi tahu matematik apa, subjek statistik ke apa ke lah. So dia ada. Okay, so kena follow. So ini masih dalam ruang lingkup reka bentuk program. So ini adalah benda-benda penting lah nak buat program. Lepas ni kalau siapa yang balik terlibat buat program baru lah, buka lah standard tu, guideline tu semua. Okay. Sekarang kita dah masuk WK. Saya untuk siapa yang engineering mungkin familiar. Yang engineering teknologi, saya tunjuk WK lah. Okay, saya tunjuk WK. WK ni knowledge untuk engineering. Kalau untuk Enstack, engineering teknologi apa? SK dan SP. Kalau yang untuk diploma, DP. Okay, W tu Washington Accord. S tu Sydney. D tu Dublin. Okay. Alright. So ini adalah based on graduate attributes. Kalau Washington Accord dia panggil graduate attribute kita panggil program outcome. Program outcome sekarang ni kita ada 11 yang baru. Dulu 12, sekarang 11. Dekat setiap program outcome ni dia ada mention knowledge profile tertentu. So dia ada, kalau PO1 tu dia ada 4 lah knowledge profile dia, WK1, WK2, 3, 4. Okay. Kemudian setiap knowledge profile ni mesti dinilai. Jadi penilaiannya mesti bersifat kompleks. Dipanggil complex engineering problems. Okay. Ataupun mesti ada related activities. Yang mana activities dia complex engineering activities. Okay. Belakang ni ada yang ni semua engineering ataupun Enstack kan. Mungkin yang bahasa FPT tak ada okay. So knowledge ni terpakai lah untuk engineering ke engineering teknologi ke diploma, knowledge terpakai. Cuma term dia bukan kompleks lah. Broadly defined dengan satu lagi apa? Well defined. Okay. Tapi dia lebih kurang. Okay. Untuk dia memenuhi kriteria WP satu kompleks engineering, wajib nombor 1 tu wajib WP 1
plus dengan 2 mana-mana yang ada dekat bawah ni. 3, 4, 5, 6. Okay, wajib. Semua dah mula amalkan kan? Dah buat dah? Betul? Dah buat? Ke main buat je belasah je? Tak tahu. Siapa fikir? Okay. Okay, masing-masing fakulti mungkin approach berbeza. Kalau dulu FTKE, saya share, zaman-zaman dulu FTKE, macam mana kita buat? Kita mapkan dulu kita punya subjek-subjek kita dengan WP, WK semua lah, kita map. Lepas tu bila dah map, pensyarah pun buat. Lepas tu tak boleh follow pula. Dia tak boleh follow sebab tak semestinya subjek tertentu boleh digunakan untuk WP 5. Tak semestinya semua subjek boleh buat soalan ataupun dia complex sendiri WP 6. Okay, itu dulu. Itu FTKE yang dulu. Start daripada selepas PKP, okay, kita ubah. Masa tu saya dekat BPSKR. Saya duduk mengadap dia ni kan, saya kata aduh. Memang mengadap dia ni je kan. Lepas tu satu hari tu saya jumpa KJ, Dr. Rozaini masa tu. Lepas tu saya jumpa TDA. Saya cakap, apa kata kita ubah konsep? Sebab saya nampak benda ni, okay, setiap kali kita buat soalan, dulu kita buat soalan macam mana? Kita tengok blue taxonomy, betul? Ada blue taxonomy ke sedia? So apa relationship dia? Sebenarnya benda ni boleh membantu kita untuk capai level 4, 5, 6 dalam blue taxonomy. Imagine, you buat soalan design, you video benda ni. Okay kan? Nak buat soalan design, mesti ada jawab boleh. Nak buat soalan design, kita boleh bagi complete requirement. Nak buat soalan design, kita boleh suruh ada independence ke, depth analysis ke. Betul? Nak buat soalan analisis pun sama, mesti ada jawab boleh. Lepas tu tambah lagi pun. Betul? Jadi, masa tu saya bincang, okay, jadi kita jangan map daripada awal. Kita buat, minta staff buat berdasarkan benda ni, baru dia mapkan kepada blue taxonomy dan benda tu insyaAllah berlaku. Dan itulah yang kita buat sampai sekarang. Itu bila kita bincang lah. Buat sampai sekarang, cuma ada beberapa subjek je kita pilih wajib meet salah mana yang kita minta lah. Sebab kita tak nak nampak macam ada yang tak ada lah. Ada yang tak map. Maknanya, kita bagi kelonggaran. Pensyarah buat soalan, you pilihlah mana yang you nak buat. As long as you meet requirement ni. Okay, itu yang kami buat masa lepas PKP masa tu. Dia bermula dengan bila kita start buat soalan hot. Higher order thinking punya question tu. Dia start daripada situ. Alright? So, buat soalan exam, pilih ini. Lepas tu, oh, ini sebenarnya level analysis. Ini sebenarnya level design. Ini sebenarnya level evaluation. InsyaAllah boleh meet je, confirm. Confirm boleh meet. Itu yang kami buat dekat FTKE lah. Okay. So dia PO1, dia sampai PO6 je yang ada yang ini. Lepas tu PO7, ethics. PO8, ethics, okay. Yang ada engineering activities yang ni je lah. Communication. Okay, communication. So, communication ni, ni complex engineering communication. Bermakna, dia tak macam yang WP tu wajib pilih satu, lepas tu tambah dua. Dia pilih tu mana-mana. Maknanya range from process. Tambahlah dengan level of interaction ke apa lah. So, kebiasaannya ini ada dekat subjek SM untuk writing. Dia bukan
Bukan English tau. English dia tak ada, complex engineering tu dia tak ada. Tapi tahulah, saya pun sebab kalau kita pergi dia banyak school of thought lah. Dia banyak school of thought. Ada school of thought kalau pergi, bila staff pergi program E-Tech kan, ada school of thought. Contoh soalan nombor 1, ini tak maksud inilah yang tadi tu. Soalan nombor 1 kita ada A, B, C kan. Ada school of thought 1A buat WP berapa, 1B, 1C. Ada school of thought yang macam tu. Dia kata as long as ada. Saya tak bersetuju lah benda tu. Kau tanya saya tak bersetuju. Sebab dia soalan yang berbeza-beza. Kalau nak kita relatekan soalan tu, dia mesti kena ada tiga-tiga. Tapi dia masih bergantung kepada school of thought lah. Nak paksa susah agak. Tapi nasib lah dapat panel macam mana. Kalau saya nak tanya panel kat sini, macam mana? Macam mana? Kau evaluate macam mana? Kalau evaluate, kalau pergi evaluate ni, soalan exam tu, 1A tu mesti ada tiga-tiga ke? Ataupun salah satu. Maknanya tapi dalam satu soalan mesti ada satu lah. Okay. So itu panel dia so dia bergantung, dia masih bergantung. Okay. Maknanya dia kata dalam satu soalan tu ada tiga-tiga. Okay. Tapi dia different school of thought. Tak kisahlah. Maknanya tapi siapa pun jadi panel dia kena respect lah benda tu. Sebab dia benda ni school of thought kan. Okay. Alright. Syaratnya jangan rigid lah. Okay. Next. Ini yang tadi tanya saya tadi. Macam mana triangle bila ini? Oh. Okay. So aku pernah kata dengan tu, saya yang praktik, dia komputer, dia provide the software, itu yang saya praktik tak terus. Lepas tu dia kena ajar balik kaedah terdekat. Sebab tu dia bagi sulam. Okey, dia boleh masuk kat sini. Dia boleh masuk P16 ni. Ni, world ni, world. So dia ada SPC. Ya, sudah baca betul. Okey. Okey, dia macam ni. Kalau kita bercakap tentang ini pun sebenarnya different school of thought to usage sebab hands on kalau kita nampak tu usage ni hands on lah betul. Okey. Zaman-zaman dulu kalau engineering tool usage kita akan mapkan dia sebagai psychomotor engineering. Sekarang ni semua engineering ada tak psychomotor? Tak engineering, kursus engineering. Kita mapkan dia knowledge. Kita tak access dia punya psychomotor, kita access dia knowledge menggunakan benda tu.
So dia knowledge. Tapi dalam engineering teknologi dia ada. Yes. Dia ada lab test, dia assess. So dekat situ pun sebenarnya bergantung kepada you nak pilih yang mana sebenarnya. Nak knowledge punya perspektif ke, nak psychomotor punya perspektif. Sekarang engineering semua dah pergi ke knowledge. In fact dekat sini knowledge profile. Tapi sekarang ni dia dah panggil bukan knowledge saja, knowledge and attitude profile kalau dalam standard baru. Okay, so sebenarnya terpulang nak assess yang mana lah. Tapi sulam tu itself memang sebab dia bergantung kepada learning outcome nak apa. Kena WK7 memang kena. Dan ada subjek lain kadang-kadang yang cover kat situ. Map lah. Map je lah. Bagi tahu je lah dalam masa buat teaching plan tiap-tiap semester tu kan. Map kan je lah. Map kan je. Saya tak tahulah fakulti lain macam mana dia punya proses kan. Kalau kita orang memang setiap semester sebelum kita buat, kita ada bengkel. Bengkel tu sebenarnya macam kita murnikan lah. So you mapkan je lah. Okay. Alright. Okay. Tapi bro, kamu yang kata tak declare bro. Jadi istilah dia orang jawab adalah dia dominan dekat 06 dia kata. Jadi mana ni? Contohnya bro, dia adalah dekat SGT dan tadi lah. Dia akan jawab simple saja sebab dia dominan dekat situ. Dia jawab, ada cara untuk ke bro? Dia jawab macam tu, dominan kat situ, kami pilih situ. Siapa yang jawab? Biasa kalau komisi bila lah, kalau kita tanya, ini sebenarnya boleh block kat atas, apa tak apa? Sebab dia dominan dekat bawah. Tak ada macam ni. Dia sepatutnya dia subject matter expert lah, yang pertama. You yang tahu. Okay, tapi you boleh dapat juga advice daripada siapa yang faham benda ni. Okay. So, subject matter expert knows better. You know better, sebenarnya, you punya ni duduk dekat mana. Tapi, dia tak boleh tukar sesuka hati sebab fakulti dia ada master list. Betul. Itu benda-benda tu kena dia ada master list. Kalau you tukar sesuka hati, nanti dia akan kacau sistem. So bila you nak tukar, you kena bagi tahu, okay, you nak access yang mana. Ini fakulti masing-masing lah sebenarnya macam mana. Dan kalau dia kata dominan, kalau you rasa tak dominan, you bagi tahulah kenapa dia tak dominan. Dia lebih dominan kepada apa yang saya nak buat. Macam tu. Kita tak tahu memang ada bingkai opini ni. So pada masa tu like spend campaign, kita check balik boleh penyelaras. So kalau dia tak berkait, dia kena buang. So dia akan meeting balik kepada tempat yang berkait. Dan meeting tu yang akan digunakan sebagai bukti jika itu berlaku untuk campaign tu. Okay. Oh, ada minit lagi. Itu je tak ada minit. Kita tak ada kan? Tak ada. Kita tak ada minit. Bengkel habis lah. Bengkel kita. Okay. Boleh saya proceed Alright. So ini adalah relationship lah antara PO, WK, WP dengan engineering activities. Okay, ini yang saya kata tadi pasal learning, teaching ni macam mana related dengan WP, WK. Okay. Teaching and learning activities dia sebenarnya berkait dengan kompleks engineering activities lah. Dia boleh relatekan dengan engineering activities. Dia bersifat student-centered learning dan kita nak sebenarnya students to participate in the complex engineering activities. Jadi dia relate lah dekat sini. Pada masa yang sama,
kita nak juga akses. Contoh, PSN. Okay, PSN. Dia punya activities, dia adalah dia buat research, lepas tu ada membaca, lepas tu communication, dia semua kan. Sebenarnya kita akan akses dia punya communication tu sebenarnya activity. Actually activities yang secara communication bukan sahaja bercakap. Writing, written, report, semua itu that is type of communication skill lah. So, yang akan tentu kat sini kita access. Itu satu example. Pada masa yang sama, WP juga adalah benda yang kita akan access lah. Okay, complex engineering problem engineering. So, soalan-soalan exam ni lebih kepada soalan exam, assignment. Assignment pun boleh duduk kat sini sebenarnya. Yes. So, knowledge profile ni kat sini kan. Macam mana dia relate knowledge profile, teaching, and learning kat sini. So, ini yang saya boleh, ni berdasarkan 2 tahun saya duduk kat PSK, saya buat macam ni lah. Saya nampak begini lah. Okay, bergelumang dengan standard. So, saya benda biasa je, tak ada luar biasa pun. Okay, soalan? Ada? Tak ada. Alright. Penilaian kita tak lari daripada blue taxonomy. So, kalau dulu punya blue taxonomy ada sekali evaluation. So, yang selepas revise, dia create design up grading. So, kita ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dekat C3 ni, dia grey area. Okay, dia grey area sama ada dia nak pergi lower level or higher level. Okay, ini definitely higher level. This one macam grey lah. Ada soalan yang macam dia boleh pergi higher, ada soalan dia pergi lower. Okay, dan semua ni untuk kita buat soalan level apply, analyze, evaluate ni, kita boleh gunakan WP tu. Gunakanlah WP untuk buat soalan level create. Macam nak buat dulu-dulu masa nak buat masa open book test exam kan, PKP. Masa tu saya diminta untuk share tentang higher order thinking punya question. Soalan open book kan. Masa tu saya buat macam Google lah. Yelah, saya buat soalan yang level-level tinggi pun saya Google dan kita pakai konsep tu. Tapi itulah, itu di peringkat awal saya sebagai pengarah masa tu. Bila saya dah lebih kurang berapa lama, setahun macam tu, tu yang saya kata, saya balik dekat fakulti, saya bincang dengan KJ, saya kata, kenapa kita tak buat soalan ni berdasarkan WP tu? So, sebenarnya WP, SPDP boleh guna konsep tu untuk dapatkan level apply, analyze, evaluate, create. So, tak ada benda yang secara tak langsung kita inculcate ataupun kita membudayakan penggunaan WP, SPDP. Yes. Boleh? 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 Cuma ada setengah-setengah universiti, macam mana dia define soalan-soalan dia tu, dia justify tau. Dia buat soalan, dia justify. Soalan ni, dia justify. Kenapa dia WP1, kenapa WP2. So, bila you nak map tu, katakan, kalau lah audit datang lah katakan kan, macam you kata soalan you di meet complex problem solving. You boleh bagi tahulah soalan ni ada dekat sini ni, elemen ni dekat sini. Macam tu. Ada universiti saya nampak template, dia letak template. Masa orang buat soalan tu, dia letak justification. Tapi kita tak sampai level tu lah. Saya tak saya rasa FTK ada. FTK ada. FTKE kita tak ada. Kita letak je. Ada level. Self claim lah. Tapi sepatutnya jangan self claim kan. Sebab
kalau kita amalkan buat soalan, pakai tu, insyaAllah kita ni semua ni. Don't worry. Kalau kita buat soalan, kita bertuankan design sahaja, tak semestinya kita main WP. Tapi kalau kita buat, kita pakai konsep tu, memang boleh buat dia. Confirm. Kita boleh kata dia interrelated, kita boleh kata dia depth knowledge, use, apa semua lah. Kan bila buat soalan ada moderator kan? Moderator lah sebenarnya. Moderator kita tahu. Moderator. Tapi FTK ada kita orang tak ada. Tak sampai level tu. Tak tahulah lepas ni lah. Saya tak tahulah. Setakat ni kita datang audit pun panel tak tengok. Okay. Tapi secara prinsip sebab tu kena tak ada lah. Dia yalah, benda kadang-kadang kita guna kali pertama kita tak tahu. Takkanlah dah 2-3 tahun sama je kan. So kita dah lama dah pakai WP ni. In fact, program NStack dapat satu major sebab tak ada elemen ni. Siapa daripada engineering teknologi masa yang audit 7, yang 14 program tu? Kenapa? Masa tu UTEM di audit secara online 18 program. 14 program NStack, 4 program diploma. Dan itu adalah audit yang terbesar yang ETEC dah buat. Tahun 2021. 2021 kan? Sepatutnya dia buat 2020. Sepatutnya. Oh, 2021 dah tahu aplikasi lah. Saya tak ingat, lupa lah. Sorry lah. Lupa lah. Masa tu saya mengarah PPSKR. Terbesar lah memang masa tu. 18. Dan memang saya dah nampak masa tu program NStack sebut kat sini. Program diploma tak kena kan? Tak kena kan? Diploma tak kena. Sebab engineering memang dah buat dah benda ni. Fakulti kejuruteraan memang kita dah biasa, kita dah ada lah. Walaupun masa tu tak buat betul-betul pun lagi. Macam cincai-cincai je. Tapi kita dah ada. Tapi NStack memang tak ada. Mempick semua tak ada. Jadi dia kena lah major. Tapi dapat 6 tahun. Apa, satu major je. Okey. Ada soalan? Dah apa pun. Tak nak habis ni sikit je. Okey, ni template lah. Okay, ni template. Ni saya bagi contoh template kan. Mungkin kalau dapat FTK punya template, mungkin dia lagi detail lah kot. Saya tak tahulah kan sebab dia ada justifikasi pun. Right. Ini soalan. Okay, ini macam mana kita map. Yang tadi saya kata kita map yang kompetensi dalam TTEC-nya tu, MBOT-nya tu, dia mapping kepada kursus dia. Topik mana, SLT dia berapa. Okay, sebenarnya M2A dia dah ada dah macam mana cara nak kira SLT lah. Okay, kalau macam contoh assignment, tugasan bertulis sebanyak 2,000 perkataan, dia sama lebih kurang sama dengan 10 hingga 12 jam. Tapi kita tak pakai. Kita tak pakai benda ni. Kalau tengok dekat Allahu Akbar, dalam OBE sistem kita kan, teaching plan kan ada kena isi SLT tu kan, kotak kecil-kecil tu kan, main tabur kan, kita main tabur je. So kita lebih guna yang lebih kurang yang macam ni je. Kuliah dengan tutorial dengan amali tu je. Yang lain-lain tu baki-baki tu kita tambah. Jadilah kalau 3 kredit jadilah 120. Macam tu. Okay, tapi hakikatnya M3A dia ada dah. Dia ada. Ini semua saya ambil daripada, bukan M3A, JPT. Sorry ya. Dalam garis panduan bangunan program ni, JPT dah ada dah kriteria ni. Okay, kalau projek tawar
240 ke 400 macam tu lah. Okay, tapi at the same time kalau standard daripada program badan profesional dia ada mention, kita kena follow lah. Contoh macam engineering, 1 kredit sama dengan 2 minggu. Kalau E-Tech lah, EAC semua 1 kredit 2 minggu. So kita 10 minggu 5 kredit lah. Jadi kalau kita submit ke DPT sebelum ni semua tak sampai macam ni perinci dia. Tak. Sampai atas. Tak, kita pegang. Okay, 1 kredit sama dengan 40 dan SLT lah, student learning time. Okay, kalau subjek itu 3 kredit 120. Okay, kita bagi 14 minggu. Kuliah kita 3 jam. 3 kali 14, 42 hours. 120 tolak 42, baki dia berapa? Okay, 78. 78 kita tolak tutorial berapa jam? Lah. Lepas tu, dah kuliah tu dia ada self-learning time dia. Kalau kita kira 1 jam one to one, tambah lagi 42. Tambah. Ada baki lagi kan? Masuk dah tabur kat mana. Selalu kita macam tu lah. Final exam dah masuk siap-siap. Selalu kita macam tu, SRM dia cukup 120. Tapi hakikatnya ada. Kalau kita nak bagi assignment kat budak, 2,000 perkataan, kita boleh target dia 10 hingga 12 jam. Tapi tak pernah kena tegur. Tak dah. Okey. Okay, ini pun ni JBT dia, macam mana dia buat lah. Okay, 120 tu. Alright, ini penilaian pencapaian PO ni saya snapshot daripada SAR report program BALG lah, kami punya program clinical. So PO 1 macam mana kita assessment tu dia apa, employer survey dengan alumni survey. Indikator dia kita letak berapa persen, lepas tu macam mana kita measurable dia macam mana lah. Termasuk juga dengan ini dia punya attainment, achieve tak achieve lah. Alright, itu penilaian PO. Untuk penilaian PO sebenarnya ada berapa? Tak setengah lah. Sikit lagi. Okay. PO ada 3 kaedah untuk kita menilai PO. The attainment of PO of the students. Yang pertama adalah accumulated model. Kita campur semua. Semua kita consider. Semua kursus daripada subjek tahun 1 sampai subjek tahun 4. Semua PO dia semua kita consider. Ada kaedah dominating yang mana kita select courses contributing to the PO measurements normally encountered in several core courses. Ada yang kita culminating model selected few, usually between 3 to 5 courses contributing to the PO normally conducted during the final year of the studies. Yang ini macam pinnacle subject. Maksudnya kita nak ukur student sampai PO ke tak, kita ukur dekat PSM je. Betul. Yang lain-lain kita tak consider pun. Kita dah bagi semua, PSM je kita ambil. Sebab PSM tu boleh cover mungkin semua. Jadi kalau tak capai lah. Saya personally saya memang tak setuju lah cara ni. Saya memang tak setuju. Cara ni memang saya tak setuju. Dulu saya go for nombor 1 dulu. Kita ni kan kadang-kadang kita punya prinsip kita berubah-ubah disebabkan tu kan. Tapi prinsip saya tetap tak berubah dengan nombor 3 ni memang saya tak setuju. Dulu saya memang go for ni. Sebab saya rasa macam student ni tahun 1 saya dah capai. Kita campurlah semua sekali. Kesian lah nanti dah tahun 4 mungkin dia tak capai. Itu satu. Tapi cara ni pun okey juga. Kita pilih beberapa tapi taklah sikit sangat macam ni. Tapi taklah semua. So yang kita nampak dominan ke, so dia dan kerja kita pun tak banyak sangat. Okay. So sekarang ni saya tak ingat lah dekat FPK itu kita ada mekatronik dengan electrical. Electrical dia pakai yang ini. Kalau mekatronik saya tak sure dia pakai atas ke. Dia masing-masing. Dia masing-masing. Mana yang benefit kat dia pilih lah.
Okay, so dia masing-masing. Okay. Alright. So, okay, yang ini pencapaian PO. Nampak dia for selected subjects. Jadi, NISA report untuk theoretical lah. Ini OBE, semua dah biasa tengok. Okay, ni just untuk recap. Okay, untuk recap, kita dah cover ni tadi, ni penting. Dan ni, terima kasih, itu saja. Ngam-ngam pak sekarang kan? Oh. Ya, ada soalan. Tapi, teknikal kan? Berat lah, otak berat lah, petang-petang bagi. Alright, tapi yang saya harap, okay, itu saja daripada saya. Saya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat lah. Okay. Definitely, lepas tengok ni bukanlah terus boleh buat program baru, terus tahu buat kan. Tapi at least dia spark the knowledge. Your knowledge tu ada, oh ni pernah nampak ni, tahu ni benda ni nak kena guna apa semua kan. Yelah. Yang mana? Yang mana satu? Oh, yang ni. Yang oh, okey. Ni, yang ini. Okey. Yang ini kita ada polisi dalam ISO. Ni kan? Dan dia yang dari situ. Proses flow dia, contoh dekat sana dia kata kelulusan senang. Tapi kita lagi kelulusan senang tu apa proses dia semua ada kat sini. So kita maknanya cuma bila 30% itu semua ada kat dalam tu. Kena buka tu dia. Ya, asal-asal semua daripada situ. Okey. Kita tak boleh buat sendiri suka-suka. Okey. So itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan yalah kalau ada yang yalah sekarang ni orang cakap pasal naik bakat kan. Okey. Kalau perkara ni dapat membantu urusan tuan-tuan perempuan untuk naik bakat, mudah-mudahan dia membantulah. Okey. Kalau dia tak membantu, anggaplah urusan kenaikan bakat itu sebagai amal jariah. dan amal jariah. Kenapa amal jariah? Sebab kita buat program untuk anak-anak masa depan. Okay. Dan kalau kita tak dapat benefit dia dekat sini, insyaAllah adalah benefit dia di akhirat nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay. So sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.